Selamat datang ke demo Conversion Prompt Studio. Kami akan tunjukkan cara menghasilkan satu landing page lengkap dalam beberapa minit sahaja. Kami bermula di papan pemuka studio. Di bahagian Product Source Configuration, kami pilih mod URL dan masukkan pautan produk contoh. Bahagian page metadata membolehkan kami menetapkan tajuk SEO tersuai. Dan senarai aset fields mengesahkan favicon, gambar sosial, dan gambar hero sudah siap. Bahagian footer structure pula membenarkan kami menogol hak cipta, jenama, terma, dan butiran kontak. Menatal ke bawah, kami tambah nombor WhatsApp untuk menangkap lead secara serta-merta. Kami tetapkan contact form method, none, PHP, Google Form, atau Mailto. Ruangan profesional portfolio yang pilihan membenarkan kami masukkan biodata perunding. Sekarang, langkah utama, pemilihan template. Kami pilih template COS 88 Regal Proof Showcase daripada Cluster Royal Gold Validation. Kad pratonton menerangkan susun atur tepat, hero mendalam, garis masa menegak, stiker bukti sosial, dan bingkai emas berhias. Kami biarkan CSS Style Mode pada iBase OZ. Sekarang kami klik Generate JSON Prompt. Studio menyusun setiap konfigurasi menjadi satu objek JSON berstruktur. ID template, nama gaya, cluster, mod sumber, pengendalian image, dan prompt binaan lengkap. Sepanduk hijau kejayaan muncul dengan butang copy. Output dibungkus dalam cat Haradoc. Sedia untuk ditampal ke mana-mana ejen pengkodan AI. Di bawah, template kategori map mengesahkan template ini sebahagian daripada koleksi Luxury and Prestige. Kami beralih ke platform ejen ZI yang menjalankan GLM 5.2. Kami tampal prompt JSON ke dalam tugas baharu. Ejen membaca ringkasan dan menyusun pelan. Bina template COS 88 sebagai satu fail HTML tunggal. Crawl URL produk. Dan benamkan semua image sebagai base 64 web. Ia meminta kami sahkan keutamaan. Kami setuju. Task plan mengesahkan type 3. HTML static satu file. Bukan next, Joe. Ejen mula mencipta file. Dalam beberapa minit, binaan selesai. Ejen melaporkan setiap bahagian yang dibina. Solutions dengan widget papan pemuka dan akordion. CTA dengan pengalihan WhatsApp. Stiker testimoni menatal Dwi. Profil perunding holografik dengan border emas beranimasi. Dan footer 3 lajur diraja. Satu baris pengesahan mengesahkan sifar ralat konsol. VLM menilai 9 daripada 10 merentas semua bahagian. Responsif sepenuhnya pada desktop dan mudah alih. Dan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia sepanjangnya. Ejen mencadangkan langkah seterusnya. Buka HTML dalam pelayar. Gantikan testimoni yang dijana AI dengan ulasan pelanggan sebenar. Kemas kini nombor WhatsApp. Dan muat naik ke mana-mana web host. Kami klik file HTML Regal Proof Showcase. Paparan sumber mendedahkan kod yang bersih dan tersusun. Meta tag untuk SEO dan perkongsian sosial. Pembolehubah CSS mentakrifkan palet emas. Dan komen mendokumentasikan seni bina template. Kod ini sepenuhnya serba lengkap tanpa sebarang pergantungan luaran. Sekarang kami beralih daripada sumber HTML ke pratonton langsung. Landing page yang diberikan menjadi hidup. Reka bentuk gelap dengan aksen emas untuk URL contoh. Bar navigasi memaut dengan lancar ke setiap bahagian. Bahagian hero memaparkan ulasan pelanggan sebenar. Di bawah, bahagian perunding kekayaan memperkenalkan penasihat bertauliah. Menatal lagi lanjut.
Bahagian About menyentuh kekurangan kepercayaan dalam penjual dan risiko keselamatan storan. Dengan salinan dui bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia sepanjangnya. Dalam masa kurang 4 minit, kami bergerak daripada URL produk ke landing page lengkap sedia untuk dilancarkan. Penafian. Output mungkin berbeza bergantung pada platform AI yang digunakan dan pakej langganan anda. AI boleh membuat kesilapan. Sila semak semua kandungan yang dijana dengan teliti sebelum menerbitkan. Penggunaan semua kandungan yang dijana adalah atas risiko anda sendiri.